Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk review sikit dan nak tunjuk action camera SJ-Cam C300. Okey, ini kotak dia. 4K. Ni aksesori dia bagi sekali dari kotak ni. Tu spek dia. 4K video resolution 4K. Untuk foto 20 megapiksel. Stabilization 6 axis gyroscope. Stabilization. Wi-Fi 5 GHz dan 2.4 GHz untuk Wi-Fi. Untuk kita transfer file ataupun transfer video ke laptop ke phone ke kelajuan dia tu Wi-Fi. Dia waterproof dengan housing dia. Memory dia support hingga ke 128GB. Bateri dia bagi dua. Bateri yang panjang tu dia 2800 mAh. Itu boleh tahan lebih kurang 6 jam. Lepas tu bateri kecil dia tu dia macam ni. Yang ni bateri kecil, ini dia bagi bateri panjang. Kita boleh cabut bateri kecil, kita boleh masukkan bateri panjang ni. Bateri kecil ni lebih kurang 2 jam je kita boleh guna. Okey, ini kamera dia ya. Ini kamera dia. Yang ni bateri kecil ni. Kita boleh cabut macam ni. Untuk bateri panjang dia ni. Bateri panjang dia ni dia siap sekali dengan skrin. Untuk yang ni untuk skrin belakang. Kalau yang asal pada kamera ni dia skrin dia ada kat depan. Belakang ni kosong. Dia mic dia kat sini. Ini speaker dia. Yang ni ada kita masukkan pada kamera tu, dia akan keluar. Kita boleh tukar skrin, nak guna skrin belakang ke skrin depan. Okey, ni saya nak tunjuk kamera ni. Kamera ni dia ada mode, macam-macam mode. Video mode, kamera, video lapse, slow record, car mode, live broadcast. Ni yang terbaru 2025 ni dia ada fishing mode. Saya tak pasti lah, sebab saya pun tak tahu nak guna fishing mode ni, fungsi dia betul-betul untuk apa. Sebabnya saya baru je beli. Dan saya cari orang review dalam YT, dalam TikTok, tak ada yang orang guna fishing mode ni. Biasa orang nak memancing casting ni orang guna pre-record. C300 ni dia adalah pre-record. Ni story sky delay. Ni pun saya tak tahu untuk penggunaan. Ini diving untuk menyelam. Cuma dia kelebihan dia ada pre-record. Pre-record ni untuk kita bila kita memancing, bila ikan makan strike, kita tekan record ni. Dia akan record sebelum ada kita strike tu. Jadi video tu jadi tak panjang lah. Jadi kita boleh ambil video masa kita strike tu. Dia ada pre-record. Pre-record ni dia boleh off, dia boleh on. Motion detection. Gyro dia pun kita boleh tutup atau kita nak boleh buka. Ni kalau kita buka gyro dia keluar agama tangan warna merah ni. Maknanya gyro on. Dia untuk gegar. Bila kita lari pun view kamera kita ambil video tu, dia tak bergegar. Dia
cantik lah video tu, jadi smooth lah. Cumanya nak cari review untuk fishing mode ni saya tak pasti. Adakah fishing mode ni bila kita memancing, bila ikan strike tu dia auto capture ke ataupun dia auto ambil video ke, saya tak pasti. Dia ambil capture moment kita strike tu ke, saya tak pasti. Sebab saya cari orang lama yang pakai C300 ni pun dia tak ada review fishing mode. Pasal dia orang punya yang lama, C300 yang lama memang fishing mode tu memang tak ada pada kamera dia orang. Sebab saya ada satu tu, saya pernah komen pada video orang review C300 ni. Saya tanya dia pasal fishing mode pun dia kata tak ada. Dia kata tu bukan fishing mode, tu underwater, komen dia. Dia ketawakan saya. Saya rasa dia tu yang patut diketawakan sebab dia tak tahu yang model 2025 ni ada fishing mode. Kalau fishing mode dia akan keluar gambar ikan. Okay. Ya, saya tunjuk ni fishing mode, tekan. Okey, itu dia keluar gambar ikan warna merah tu. Saya tak pernah guna lagi. Saya dah pernah guna 2-3 kali kamera ni untuk buat pergi mancing, tapi saya guna pre-record lah. Tak pernah guna lagi fishing mode ni. Mungkin next untuk video next saya cuba guna video fishing mode ni dan saya buat video macam mana cara guna dia, function dia tu macam mana. Okey, setakat itu saja. Dan aksesori dia pun banyak aksesori dia. Memory card tu kita kena beli asing. Dan ni aksesori dia banyak. Untuk casing, untuk buat diving pun ada dia bagi. Untuk aksesori yang lebih lagi kita kena beli sendiri lah. Kita kena beli asing lah. Ada je jual kat mana-mana. Okey, itu saja video saya. Jangan lupa subscribe, follow. Okey, bye. Assalamualaikum.